Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menghadiri forum pada hari ini. Forum ini bertajuk kecerdasan buatan pemakin inovasi dalam pendidikan mata pelajaran bahasa Melayu. Untuk maklumat lebih, forum hari ini menampilkan 4 orang panelis iaitu Saudara Zulkifram bin Zulkarnain, Saudari Atika binti Nazri dan panel jemputan kita Saudara Hishamuddin bin Zaidan dan seterusnya adalah Saudari Ise Josephine anak Jimmy. Diharapkan perkongsian kepada para panelis ini dapat memberikan input yang bernas serta membuka perspektif baru berkaitan penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan bahasa Melayu. Dalam era globalisasi dan ledakan teknologi masa ini, dunia pendidikan turut mengalami perubahan yang pesat seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini bukan lagi sesuatu yang asing, malah semakin meluas digunakan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan. Dalam konteks mata pelajaran bahasa Melayu, penggunaan AI dilihat berpotensi untuk memperkayakan kaedah pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pengurusan kemahiran bahasa serta menarik minat murid terhadap pembelajaran yang lebih interaktif dan berinovasi. Namun demikian, pelaksanaannya turut menimbulkan pelbagai persoalan berkaitan kesediaan masa pendidik, etika penggunaan serta kesannya terhadap pembentukan sasiah dan pemikiran murid. Okey, objektif utama bagi forum pada hari ini ialah mengenal pasti penerangan dan potensi AI dalam pertumbuhan inovasi mata pelajaran bahasa Melayu. Yang kedua adalah membincangkan cabaran kepada guru dan pelajar dalam pelaksanaan kecerdasan buatan dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti kesan teknologi AI terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Pada pandangan Saudara Zulkifram Hakim, apakah peranan dan potensi kecerdasan buatan dalam memperkukuhkan inovasi pengajaran bahasa Melayu di sekolah? Okey, terima kasih kepada moderator. Saya Zulkifram Hakim bin Zulkarnain akan membincangkan mengenal pasti peranan dan potensi AI dalam memperkukuhkan inovasi mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, secara umumnya AI berperanan sebagai pemudah cara dan pemakin inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Antaranya ialah pemantapan kemahiran dalam pendidikan bahasa Melayu seperti kemahiran menulis, membaca, mendengar dan bertutur. Contohnya, aplikasi AI boleh menganalisis kesalahan tata bahasa, struktur ayat dan penggunaan kosakata murid secara automatik. Ini membolehkan murid menerima maklum balas serta-merta sekaligus meningkatkan kecekapan penulisan karangan dan latihan bahasa. Selain itu, AI juga berperanan membantu guru dalam PDP yang lebih sistematik melalui penjanaan bahan pengajaran, latihan aras berbeza dan soalan kebat yang selaras dengan tahap murid. Okey, dari sudut potensi, AI mempunyai keupayaan besar dalam menyokong pembelajaran berpusatkan murid, di mana AI mampu menyesuaikan kandungan pembelajaran mengikut kebolehan individu murid tersebut, sama ada murid itu lemah, sederhana atau cemerlang. Dalam mata pelajaran bahasa Melayu, teknologi AI seperti chatbot atau tutur mayar boleh membantu murid berlatih membina ayat, memahami maksud peribahasa, simpulan bahasa dan gaya bahasa secara kendiri. Ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman, malah membina keyakinan murid untuk belajar secara autonomi. Potensi ini juga membuka ruang pada pembelajaran kendiri di luar bilik darjah selari dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Okey, AI juga turut berpotensi besar dalam mentransformasi pentafsiran bahasa Melayu. Melalui sistem analitik pintar, guru dapat menilai hasil kerja murid dengan lebih objektif, pantas dan berfokus kepada perkembangan sebenar murid.
Sebagai contoh, AI boleh membantu menganalisis trend pencapaian murid dalam kemahiran menulis atau kefahaman bacaan. Data ini boleh digunakan oleh guru untuk membuat intervensi awal dan merancang aktiviti pemulihan atau penggayaan yang lebih berkesan. Secara tidak langsung, penggunaan AI selari dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD yang menekankan pentaksiran berterusan dan menyeluruh. Okey, sebagai kesimpulannya jelaslah bahawa kecerdasan buatan mempunyai peranan dan potensi besar dalam menyokong pendidikan mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih saudara Ikram Hakim. Okey, pada pandangan saudari Nur Atika, apakah cabaran utama dalam yang dihadapi oleh pelajar dalam penggunaan AI bagi pembelajaran bahasa Melayu? Okey, terima kasih moderator. Okey, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi yang perlu ditenangi oleh pelajar yang dihadapi juga. Okey, yang pertama ialah kebergantungan berlebihan kepada AI. Pelajar mungkin akan terlalu bergantung dengan AI untuk menyiapkan tugasan tanpa menganalisis dan menilai maklumat. Ia akan menyebabkan kemahiran berfikir secara kritis dan aras tinggi tidak berkembang dengan baik. Okey, selain itu, ia juga akan menyebabkan kemerosotan kemahiran menulis secara asli. Hal itu kerana apabila pelajar selalu sangat menggunakan ayat yang dijana oleh AI, mereka kurang berlatih membina ayat sendiri. Sekaligus menjelaskan, dia akan menjejaskan keaslian penulisan dan kreativiti bahasa. Okey, yang ketiga ialah isu etika dan integriti akademik. Apabila selalu menggunakan sangat AI, tanpa garis panduan yang jelas, ia boleh mendorong kepada peniruan, plagiarisme dan ketidakjujuran akademik dalam kalangan pelajar. Dan yang keempat ialah jurang akses teknologi. Tidak semua pelajar mempunyai peranti atau capaian internet yang stabil. Ia akan menyebabkan ketidaksamaan peluang dalam penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ialah kekeliruan maklumat. AI boleh menghasilkan maklumat yang tidak tepat atau bercanggah dan tanpa bimbingan pelajar boleh menerima maklumat tersebut tanpa menyimak terlebih dahulu. Secara keseluruhannya, cabaran penggunaan AI dalam kalangan pelajar perlu ditanangi dengan pendekatan yang bijaksana dan beretika. Okey, dengan itu saya kembalikan sesi ini kepada moderator. Terima kasih saudari Nur Atika binti Nazri. Khususnya adalah saudara Hishamuddin. Apakah pandangan saudara tentang cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan AI dalam mata pelajaran bahasa Melayu? Assalamualaikum. Nama saya Hishamuddin. Okey. Pandangan saya mengenai cabaran AI ini berdasarkan pengalaman. Saya pun guru baru 2 tahun dan mencuba menggunakan pendekatan AI dalam karangan bahasa Melayu, murid-murid tahap 2 sekolah rendah, yang mana diorang baru nak mengenal erti karangan tu macam mana dan bagaimana merangka sesebuah draft. Jadi saya pernah mengajar kelas depan dan saya pernah mengajar kelas belakang. So berdasarkan pengalaman, AI ni membantu macam yang diperkatakan tadi dalam slide lah, sangat membantu. Cuma dari segi kebimbangan yang kita risau tu ada dalam poin nombor 5 tadi, iaitu takut peranan guru tu hilang. Sebenarnya tak, peranan guru tu ada dalam AI tu. Cuma bagaimana guru itu mesti kena pantau lah. Kita memang galakkan diorang guna sebenarnya, sebab budak-budak sekarang masalahnya adalah terlampau terjerumus dengan media sosial dan diorang malas membaca. Jadi kita memang kena galakkan diorang guna dan ajar diorang cara menggunakan AI itu sebenarnya, sepatutnya lah. Sebab bila saya cuba dedahkan benda ini digunakan dalam pelajaran, dalam kelas saya sendiri, pelajar tak tahu pun sebenarnya nak gunakan AI. Diorang tahu ChatGPT tu apa, contohlah macam AI ChatGPT, chatbot. Diorang tahu, tapi diorang tak tahu pun sebenarnya benda tu boleh membantu diorang. So
kita kena bantu diorang untuk bagi task pada diorang. Dan kebanyakan cikgu sebab malas nak ambil kisah sebenarnya benda tu susah sebab ada pelajar yang ada pelajar yang tak ada. Ada kadang pelajar yang hanya duduk dengan abang kerja. Jadi kadang-kadang benda tu kita tak dapat nak bagi semua. Macam tadi dah ada cabaran dia kan. Cuma kita boleh gunakan benda tu, contohnya mungkin pelajar-pelajar yang macam tu tak banyak pun sebenarnya mengalami masalah macam tu. Kita boleh bantu, contoh macam kita bawa diorang ke makmal komputer ataupun kita bagi diorang gunakan ketika depan mata kita pun tak ada masalah. Ataupun kita pandu diorang, contoh dalam kelas kita buat pakai slide. Biasanya cikgu mesti ada slide ni lah. Kita akan bawa projektor apa semua. So kita tunjukkan kat dia. Macam ni guna dia, macam ni. Jadi sekurang-kurangnya diorang orang kata ketinggalan teknologi taklah jauh. Diorang masih kenal benda tu. So itu cabaran yang kita kena kreatif lah cikgu. Kreativiti kita. Kadang-kadang kita sebut pasal ni, kita kena sebut juga pasal kreativiti cikgu tu macam mana nak sesuaikan dengan situasi sebenar. Sebab kadang-kadang ada cikgu yang duduk sekolah rendah, ada cikgu yang sekolah kampung. So kemudahan-kemudahan tu tak sama. Jadi tu pun antara salah satu cabaran dan sebenarnya AI sangat membantu lah sebenarnya. Sebab memudahkan cikgu untuk macam mana cakap, dia budak ni bila diorang tengok cara karangan tu diorang boleh mengarang menggunakan benda tu. Kita cuma guide dia, contoh cari draft dan diorang gunakan draft. Jangan kita suruh diorang karang ayat. So suruh diorang buat draft, karangan macam. So benda tu sangat-sangat membantu lah. Berbanding kita zaman-zaman dulu yang tak merasa benda tu. Itu saya sekadar pandangan saya. Okay, terima kasih saudara Syamil. Okay, untuk saudari Isa Josephine, bagaimanakah teknologi AI memberikan kesan pada proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? Okey, terima kasih kepada moderator. So seperti kita ketahui, penggunaan AI sememangnya memberi kesanlah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara kesan penggunaan AI dalam PDP adalah PDP ini jadi lebih interaktif lah melalui penggunaan video simulasi ataupun aplikasi AI macam kita buat kuis pintar ataupun permainan bahasa lah. Ini sekaligus dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Selain daripada itu, kesannya adalah pembelajaran berfokus kepada murid. So AI ni dapat membantu menyesuaikan tahap soalan mengikut kebutuhan murid lah. Berbeza kepada murid yang cemerlang ataupun murid yang agak lemah lah. Contohnya latihan tata bahasa, dia automatik mengikut prestasi murid. So ini mengelakkan daripada murid yang lemah terpaksa ikutlah murid yang cemerlang macam tu. Dan seterusnya ialah dia AI ni dapat membantu guru dalam penyediaan bahan pengajaran lah. Guru boleh menggunakan AI untuk menjana soalan pemahaman, contohnya membina bahan ngerti nota, latihan, contoh karangan, dan ini menjimatkan masa dan meningkatkan kualiti PDP lah. Dan seterusnya, yang kesan yang terakhir yang dapat kita simpulkan adalah ia dapat meningkatkan kemahiran bahasa. Contohnya latihan sebutan melalui pengecaman suara, pembinaan kosakata, struktur ayat yang betul, dan juga cadangan penambahbaikan ayat dan juga karangan. Dan murid boleh belajar daripada kesilapan dengan lebih cepatlah. So secara keseluruhannya penggunaan AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini sememangnya memberi kesan yang positif lah kepada murid dan juga kepada guru. So saya kembalikan kepada moderator lah. Terima kasih kepada saudari Isa. Okay. Sebagai kesimpulan, penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan bahasa Melayu mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Namun, pelaksanaannya perlu diseimbangkan dengan kawalan etika serta peranan guru sebagai pembimbing utama. Diharapkan forum ini dapat memberikan manfaat kepada semua dan membuka minda semua pihak terhadap